Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah alaina hikmatak wa nusyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma arinal asya' kama hiya. Sidang penonton yang saya hormati dan kasih sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu untuk memulakan siri kuliah Fiqhul Watan yang membawa kita untuk memahami tata cara kehidupan bertanah air bagi umat Islam khususnya di negeri Pahang ini. Sesungguhnya kuliah ini kita atur untuk menjelaskan, untuk menghuraikan apakah yang kita maksudkan dengan kenegaraan ataupun bagaimanakah cara kita mengatur kehidupan dalam sebuah negeri ataupun sebuah negara yang berdaulat, bukan sahaja berdaulat tapi juga bersyariat, bukan sahaja bersyariat tetapi juga beradat. Jadi inilah perkara penting hari ini yang kita perlu fahami sebagai umat Islam khususnya dan rakyat negeri Pahang secara umumnya, bahawa kita perlu memiliki satu kaedah bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara kita menyediakan tata kelola sebuah kehidupan berekonomi, berpolitik dan bersosial. Ini yang kita maksudkan dengan Fiqhul Watan. Jadi siri kuliah Fiqhul Watan ini bertujuan untuk kita memberi satu gambaran yang lebih luas, yang lebih menyeluruh kepada semua rakyat negeri Pahang, apakah perkara-perkara yang perlu kita fahami secara dasarnya, secara prinsipnya dalam kita menjalani kehidupan bertanah air. Jadi sebenarnya Fiqhul Watan ini bertujuan untuk kita memaknakan negeri kita ini, negeri tercinta kita ini yang telah pun berusia 556 tahun pada tahun ini. Sesungguhnya Kesultanan dan Peradaban Islam Pahang telah bermula pada tahun 1470 lagi, dan kini tahun 2026 telah berusia 556 tahun. Inilah sebenarnya hakikat ataupun realiti negeri Pahang Darul Ma'mun ini. Maknanya negeri ini bukanlah sebuah negeri yang baru, yang terbit ataupun muncul hanya setelah kedatangan pihak penjajah, ataupun setelah negara Malaysia mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, tetapi kita lebih awal daripada itu. Dan perkara ini perlu kita fahami, kerana pada hari kita sedang menghadapi berbagai cabaran, terutama cabaran pemikiran, cabaran pemikiran tentang bagaimanakah sesebuah negara itu harus berperanan, apakah ciri sebuah negara, apakah peranan sebuah negara, apakah hubungan antara rakyat dengan pemimpin, apakah sistem yang akan menentukan perjalanan sesebuah negara ataupun sesebuah negeri dalam konteks kita di Pahang Darul Ma'mun ini. Jadi kita harus memiliki satu gambaran yang jelas, apakah jati diri negeri ini, apakah jati diri watan negeri Pahang Darul Ma'mun ini, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ideologi ataupun propaganda yang sebenarnya akan melemahkan jati diri asal negeri kita ini. Jadi inilah sebenarnya merupakan intipati daripada kuliah Fiqhul Watan untuk kita memberi makna kepada negeri kita yang bersejarah ini. Itu sebenarnya kita panggil tujuan umum bagi Fiqhul Watan ialah untuk kita memberi makna ataupun memanai sejarah negeri kita yang panjang ini. Sejarah bagi sebuah negeri yang berdaulat, yang bersyariat dan juga beradat. Ini sangat penting.
Kalau kita perhatikan pada hari ini negara-negara besar ya, yang kuat mereka memiliki sejarah yang panjang. Dalam konteks semasa misalnya ya, negara Iran ya, mereka memiliki sejarah peradaban yang sangat panjang ya, hampir 2500 tahun. Itu mereka begitu bangga, mereka begitu yakin ya dengan kekuatan negara mereka, dan mereka berani untuk melawan sesiapa juga yang cuba menjajah ataupun cuba campur tangan, apatah lagi bertindak untuk menyerang negara mereka. Bukan hanya Iran, begitu juga negara China misalnya. China juga sebuah negara yang berbangga dengan sejarah yang panjang, juga mungkin hampir 2500 tahun. Begitu juga Rusia ya. Begitu juga misalnya Turki ya, cuba menzahirkan diri mereka sebagai sebuah negeri, sebuah negara yang memiliki sejarah ya yang panjang, memiliki peradaban yang panjang. Jadi dalam konteks kita negeri Pahang, kita juga harus memiliki sikap dan pendirian yang sama bahawa Pahang ini adalah sebuah negeri yang telah lama wujud, ya, telah lama tumbuh, berkembang dan menjadi sebuah negeri yang berdaulat dalam konteks negara Malaysia yang merdeka. Jadi peranan Fikul Watan ialah untuk kita memaknai sejarah kita yang panjang, menjadi pedoman kita untuk bergerak ke hadapan dan juga menjadi inspirasi bagi menyediakan generasi pelapis ya untuk anak watan negeri Pahang ini dalam menghadapi cabaran contemporary nanti, cabaran sama ada dari sudut politiknya, sudut ekonominya dan juga daripada sudut sosial ya. Jadi projek Fikul Watan ini tidak lain daripada merupakan sebuah inisiatif pemerkasaan ya umat dalam peradaban Islam. Dan ini bukanlah satu perkara yang baharu ya. Misalnya dalam sejarah peradaban Islam, ia dahulu pernah ada inisiatif besar-besaran untuk menggerakkan ilmu dan sains dan peradaban Islam ya, yang disebut sebagai gerakan penterjemahan ya, ilmu-ilmu daripada tradisi Yunani, tradisi India ya, juga tradisi Parsi, malah tradisi Cina juga ya, iaitu gerakan Baitul Al-Hikmah ya pada abad ke daripada mula abad ke-9 dan ke-10 Masihi ya. Ini satu gerakan besar-besaran yang telah menjadikan umat Islam sebagai sebuah umat dan juga peradaban ilmu. Ini satu projek, kita sebut projek pemangkasan umat ataupun empowerment ya, projek pemangkasan umat. Begitu juga pada abad ke-11 dan ke-12 ya, yang dimulakan daripada hasil pemikiran Imam Al-Ghazali ya, yang disebut sebagai satu projek Ihya Ulumuddin ya, memperkasakan ilmu-ilmu Islam berdasarkan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang dimulakan oleh Imam Al-Ghazali ya. Kemudian berjalan dalam Kesultanan Seljuk ya, Kesultanan Seljuk melahirkan tokoh-tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam bidang pendidikan dan tarbiyah ya, dan akhirnya melahirkan Sultan Salahuddin Ayyubi yang telah berupaya membebaskan Palestin ya daripada pihak Kristian ya. Ini juga satu projek pemekasan umat. Dan begitu juga di alam Melayu kita ini, kita tahu hubungan yang sangat rapat antara Kesultanan Melayu dengan para ulama'nya dalam proses penyebaran ya ilmu tauhid, fiqh, tasawuf di alam Melayu yang merupakan ilmu yang telah membina peradaban Islam di alam Melayu sehingga ke hari ini. Inilah contoh-contoh projek pemekasan umat ya dalam dunia Islam yang besar dan juga di alam Melayu khusus, dan kita di Institut Ilmu Darul Ma'mur merasakan kita perlu mengembalikan ya proses pemekasaan ini, iaitu hubungan yang erat antara para ulama dan juga para umara ya, antara sultan dan para ilmuwan Islam dalam projek yang kita namakan Fiqh Al-Watan. Jadi projek Fiqh Al-Watan ini telah pun alhamdulillah telah pun diberi sokongan yang padu oleh kerajaan negeri Pahang sendiri ya.
sebagai satu projek untuk mengembalikan jati diri Watan Pahang kepada rakyat negeri Pahang ke arah memastikan kedaulatan negeri, kerukunan kehidupan masyarakat dan juga kelestarian alam sekitar negeri Pahang ini dapat kita pelihara dengan sempurna. Inilah antara tujuan kita menjayakan ataupun kita menggagaskan inisiatif Fiqhul Watan, Fiqh Al-Watan sebagai cara bagaimana rakyat negeri Pahang dapat bersama-sama digembelingkan ke arah mengukuhkan jati diri Watan Pahang ini sendiri. Dan alhamdulillah kita telah mengadakan pelbagai program sepanjang 2 tahun yang lepas Ini sebenarnya tahun yang masuk tahun yang ketiga pada tahun lepas kita telah mengadakan pelbagai siri pencerahan, siri latihan bagi menghasilkan jurulatih Fiqhul Watan. Dan ini adalah satu projek yang berterusan dan kita pada tahun ketiga ini akan lebih mempergiatkan lagi program-program yang bertujuan untuk memperkasakan jati diri Watan Pahang berpandukan kepada program Fiqhul Watan ini sendiri. Mengapa perlu kepada Fiqhul Watan? Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat secara lebih mendalam, apabila Islam datang ke alam Melayu ini, pada abad ke-13 lagi telah pun ada sumber-sumbernya menjadi lebih jelas pada abad ke-14 dan 15 dengan wujudnya kerajaan Kesultanan Melaka yang merupakan pusat bagi Kesultanan dan peradaban Islam pada abad ke-15 tersebut. Kita dapati Islam datang dengan kaedah yang telah pun sempurna, dengan pakej yang telah pun sempurna. Bukan hanya tentang BIM-nya tetapi juga tentang daulah. Mana Islam datang membawa sekali input ataupun sumber-sumber ilmu pengetahuannya dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak dan begitu juga dalam bidang siasah ataupun kita sebut pemerintahan. Sebab itulah bila Islam berkembang di alam Melayu, kalau kita perhatikan, semuanya telah dapat menyediakan ataupun datang bersamanya Kesultanan Islam itu sendiri. Dan ini juga berlaku di negeri Pahang apabila mula diasaskan kerajaan yang sah yang berdasarkan Islam di negeri Pahang, iaitu kerajaan Kesultanan Pahang bermula dengan penabalan almarhum Sultan Muhammad Shah sebagai Sultan Pahang yang pertama. Jadi Islam datang di Pahang ini dengan lengkap meliputi kesemua aspek penting dalam Islam itu sendiri, tentang akidah, tentang ibadah dan juga akhlak dan juga termasuk dengan siasah. Jadi kalau kita perhatikan, Islam inilah sistem kehidupan yang lengkap. Ini yang kita fahami Ia meliputi segenap ruang kehidupan secara individu, warga, organisasi, masyarakat, negara dan antarabangsa juga Jadi kehidupan bernegara atau bertanah air adalah antara ruang utama bagi kesempurnaan Islam. Jadi Islam ini tidak cukup sekadar din tetapi memerlukan daulah untuk memelihara din itu sendiri. Memerlukan pemerintahan, memerlukan governance bagi memastikan agama itu dapat ditata kelola ataupun ditadbir urus dengan lebih sempurna. Jadi inilah yang kita namakan sebagai Fiqhul Watan ataupun satu tata cara atau kaedah berdasarkan ilmu dan amalan Islam. Bagaimanakah kita mengatur, bagaimanakah kita mengadakan kehidupan bernegara ataupun kehidupan kita sebut berpolitik dalam bahasa yang lebih sempit Inilah mengapa kita perlu ada Fiqhul Watan sebagai satu sistem kehidupan bersiasah yang menentukan perjalanan Islam ini dapat dipahami, pengertian Islam ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam sesebuah negeri ataupun dalam sesebuah negara. Jadi kalau kita perhatikan secara lebih asas lebih mendasar, apakah definisi Fiqh Al-Watan itu sebenarnya?
Jadi kalau kita lihat ya, fikul watan itu terdiri pada dua perkataan, iaitu fiqh dan watan. Ya. Fiqh ini ataupun fiqh dalam bahasa Melayu bermaksud kefahaman mendalam tentang sesuatu perkara. Ya, manakala watan pula bermaksud tempat yang dijadikan tanah air, sama ada disebabkan kelahiran kita ataupun sebagai tempat tinggal seseorang. Ya. Justru fikul watan boleh ditakrifkan sebagai ilmu dan amalan tentang kaedah-kaedah pemerintahan dan pentadbiran, ya, tanah air berpandukan akidah, syariah dan akhlak Islam. Ya. Ia dilaksanakan dengan mengambil kira konteks sejarah dan budaya tempatan yang telah wujud sejak zaman berzaman. Sendiri itu, ia menggarap perkembangan dan keperluan semasa demi memelihara kedaulatan, kerukunan dan kelestarian watan. Jadi ini adalah definisi asas, ya, ataupun yang paling dasar tentang apakah itu fikul watan. Jadi kalau kita fahami di sini, fikul watan ini merangkumi kedua-dua dimensi, din dan juga daulah. Bila kita sebut din, ya, dinul Islam itu terdiri daripada tiga komponen utama yang kita sebut akidah, ibadah dan juga akhlak. Ini selari dengan hadis Jibril alaihissalam. Ya. Manakala dari sudut watan ataupun negeri, kita sebut sebagai siasah ataupun daulah. Jadi fikul watan ini sebenarnya menggabungkan empat perkara, ya, tentang akidah kita, tentang ibadah kita, tentang akhlak kita dan juga tentang siasah. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan fikul watan. Dalam kita merangka modul fikul watan ini, kita telah menetapkan beberapa objektif, ya, yang kita harapkan daripada pengisian dan pada kandungan program ini dapat memberi satu gambaran yang jelas, ya, dan tegas, ya, tentang apakah yang kita maksudkan dengan tata cara kehidupan bertanah air untuk umat Islam di negeri Pahang, malah untuk semua rakyat di negeri Pahang ini. Ya. Antara objektif pertama fikul watan ini, yang pertama ialah kita melakukan gabung jalin, ya, untuk menghuraikan penzahiran peranan sebagai hamba Allah melalui fardu ain dan khalifah Allah melalui siasah syariah, ya, sebagai dua komponen penting fiqh al-watan. Ya. Maksudnya di sini, bagaimana kita boleh menggabung jalin kedua peranan kita sebagai insan, sebagai manusia. Ya. Yang pertama sebagai hamba Allah, kita berikan melalui kefahaman dan penghayatan fardu ain. Ya, manakala untuk menjadi khalifah Allah, kita berikan kefahaman dan penghayatan melalui siasah syariah. Ini dua komponen utama fiqh al-watan. Dan bila kita sebut fardu ain, ya, tradisi ilmu fardu ain bagi fiqh al-watan adalah tradisi ilmu al-sunnah wal jamaah, ya, yang panjang, yang luas dan yang kaya, meliputi asalnya dinamakan tauhid, fiqh dan tasawuf, ya, sesuai dengan faham hadis Jibril, iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Dan ini merupakan sumber rujukan utama dalam sistem ataupun dalam kaedah ilmu fiqh al-watan. Kemudiannya, tiga prinsip fiqh al-watan yang kita perkenalkan, iaitu kesultanan ataupun as-sultah, ya, adat resam, ya, ataupun al-adah dan juga alam sekitar al-bi'ah. Ini sebagai asas pembentukan siasah syariah bagi negeri Pahang ini. Jadi ketiga-tiga ini merupakan konsep ataupun faham yang sangat penting yang menjadi asas ataupun komponen ataupun kita panggil building block, ya, ataupun batu bata utama yang membentuk siasah syariah bagi daulah Islam negeri Pahang ini. Ya. Dan matlamat akhir dalam program fikul watan ini ialah untuk memperkenalkan, ya, fikul watan itu sendiri sebagai tata cara kehidupan bertanah air macam negeri Pahang ke arah mencapai matlamat kedaulatan, kerukunan dan kelestarian negeri. Jadi ini rangkuman objektif modul fiqh al-watan. Kemudian bagi kita memahamkan, ya, rakyat negeri Pahang, ya, dan mereka yang boleh kita bawa bersama menyertai program ini, kita menyediakan
sebanyak 12 siri kuliah, ya, 12 siri kuliah yang akan kita jayakan, ya, sehingga habis siri kuliah ini. Nanti ada 12 siri kuliah yang saling berkait antara satu dengan lain, ya. Apa tu dia punya pengisian, ya. Pada kali ini kita membicarakan tentang pengenalan kepada fiqh al-watan, ya. Di sini kita menjelaskan tentang fiqh al-watan sebagai satu disiplin ketatanegaraan ataupun satu disiplin yang dinamakan siasah syariah, ataupun juga nama lain bagi fiqh ad-daulah, ya, ataupun fiqh as-siasah, ataupun kita sebut sebagai siasah syariah, ataupun ilmu ketatanegaraan, ataupun ilmu governance Islam. Kemudian pada kuliah kedua kita membicarakan tentang intipati modul fiqh al-watan itu sendiri. Apakah komponen yang membentuk fiqh al-watan, iaitu gabung jalin antara fardu ain dan juga siasah syariah, ya. Fardu ain dan siasah syariah. Fardu ain bermaksud tauhid, fiqh dan tasawuf, dan watan itu siasah syariah. Maksudnya ada empat komponen yang bentuk fiqh al-watan ini, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf dan juga watan itu sendiri, ya. Jadi ini akan kita bincang dalam kuliah yang kedua, ya. Selepas pada itu dalam kuliah ketiga kita ingin mengabsahkan bahawa negeri Pahang ini ialah daulah Islam, ya, berdasarkan siasat syariah. Jadi kita berbicara tentang tajuk pemerintahan daulah Islam di Pahang. Ini sangat penting untuk kita menjelaskan bahawa negeri Pahang ini sudah 556 tahun, ya, menjadi sebuah daulah Islam, ya. Maknanya kita boleh tunjukkan bukti-bukti berdasarkan kefahaman kita tentang tradisi keilmuan siasat syariah bahawa Islam di Pahang ini telah pun termaktub, telah pun dihayati sebagai sebuah, ya, negeri ini telah pun sedia menjadi daulah Islam sejak lebih 500 tahun yang lepas, ya. Dan kita ada banyak bukti, dan bukti yang paling nyata ialah kewujudan hukum kanun Pahang itu sendiri, ya, sebagai lanjutan daripada hukum kanun Melaka yang lebih awal, ya, sebagai sumber perlembagaan dan perundangan dan pemerintahan bagi negeri Melaka, kemudian dipindahkan ke negeri Pahang, dan kemudian Pahang membentuk sendiri sumber perlembagaan, perundangan dan pemerintahan dinamakan hukum kanun Pahang, ya. Kemudian pada kuliah keempat, kelima dan keenam, ya, ialah bagaimana kita membuktikan, kita menunjukkan secara ilmiah, ya. Yang pertamanya susul galur kesinambungan keabsahan negeri Pahang sebagai daulah Islam melalui susul galur warisan siasat syariah Kesultanan Melayu Islam ini sendiri, yang sebenarnya merupakan mata rantai pada Kesultanan Islam di peringkat yang lebih luas dan lebih besar dalam peradaban Islam di peringkat global lagi. Jadi kita adalah mata rantai ataupun kesinambungan daripada warisan siasat syariah Sultaniah itu, ya. Kemudian pada kuliah kelima kita membicarakan pula susul galur kesinambungan susul galur ataupun kesinambungan tradisi keilmuan Islam Ahlussunnah Jemaah Negeri Pahang, dan sebenarnya juga merupakan kesinambungan daripada tradisi keilmuan Ahlussunnah Jemaah dunia Islam yang besar, ya. Ini kita bincang dalam kuliah kelima, ya, termasuklah tradisi ilmu tauhidnya yang kita namakan ilmu usuluddin atau ilmu kalam, tradisi ilmu fiqh yang kita namakan fiqh bermazhab, ya. Itu juga tradisi di segi tasawuf, ya, yang kita warisi daripada tradisi tasawuf dunia Islam, ya. Dan pada kuliah ke-6 kita berbicara tentang sultan menarajui pemerintahan daulah Islam berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jemaah. Apa yang kita nak buktikan di sini bahawa Sultan Pahang, ya, sebenarnya memainkan peranan sebagai penerus dan pemelihara tradisi keilmuan dan siasat Ahlussunnah Jemaah ni. Ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita, bukanlah sesuatu yang menghairankan, ya, apabila Tuanku Sultan mengeluarkan fatwa-fatwa melalui mufti negeri Pahang, ya,
begitu juga menitahkan perkara-perkara yang kita perlu laksanakan sejajar dengan tuntutan dan kehendak manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di negeri ini, ya. Dan kemudiannya pada kuliah ke-7 ya dan ke-8 ya, kita berbicara tentang fiqhul watan ini dalam konteks tata kelola semasa, ya. Yang pertama sekali kita akan melihat pada kuliah ke-7 kaedah dan justifikasi prinsip fiqh al-watan ini. Kenapa kita menggagaskan 3 prinsip fiqh al-watan? Kenapa pula ada kesultanan, adat resam dan alam sekitar sebagai prinsip ataupun rukun fiqh al-watan? Ya, kita perlu melihat justifikasi ilmiahnya kenapa. Begitu juga pada bab ke-8, pada kuliah ke-8 kita membincangkan tentang fiqh al-watan ini sebagai satu tata kelola watan yang bersifat global dan contemporary. Kita ingin menunjukkan bahawa fiqh al-watan ini relevan dan signifikan dalam konteks tata kelola global semasa yang dinamakan ESG, ya, Sustainable Development Goal, ataupun ESG, Environment, Social dan Governance. Kemudian kita meneruskan dengan kuliah ke-9, ke-10 untuk memahamkan, ya, untuk memahami masalah kehilangan jati diri umat Islam hari ini diakibatkan kehilangan naratif besar kehidupan mereka ataupun yang disebut sebagai naratif raya kehidupan, ya. Ini disebabkan pengaruh pasca moden, ya, pada hari ini yang mengolah dunia dan keadaan yang sangat rencam dan pelbagai, ya, dan cuba menafikan dan meminggirkan, ya, keperluan untuk memahami jati diri insan ataupun jati diri manusia itu. Maksudnya tentang asal usulnya, tentang peranannya, tentang hala tuju kehidupannya. Jadi ini cuba disingkirkan oleh pasca moden dalam pemikiran manusia. Jadi dia mengakibatkan krisis pemikiran. Ini pada kuliah ke-9 kita berbincang tentang krisis pemikiran umat Islam, ya, yang diakibatkan kehilangan jati diri umat, kehilangan naratif kehidupan umat itu sendiri. Dan kita melihat hadis Jibril ini perlu ditafsirkan, perlu dihuraikan dalam konteks semasa, ya, bukan saja sebagai sumber ilmu fardu ain dan fiqhul watan yang kita akan perkenalkan, yang kita akan persembahkan, tetapi juga hadis Jibril ini sangat penting sebagai naratif raya umat Islam pada masa ini. Hadis Jibril menjadi kita sebut grand narrative, naratif raya yang membolehkan umat Islam memahami, ya, tujuan dia hidup, peranan dia hidup dan juga matlamat kehidupannya daripada dia lahir sampai dia nanti menemui Allah SWT di hari akhirat. Ini kuliah yang ke-10. Kemudian pada kuliah ke-11 dan ke-12, ya, kita akan melihat kepada penyelidikan, kepada rujukan, ya, kepada pengukuhan inisiatif fiqh al-watan ini di sudut ilmiahnya, di sudut intelektualnya, berdasarkan hujah-hujah sejarah, hujah-hujah syarak, hujah-hujah semasa, ya, dan apa bentuk hujah-hujah yang boleh memperkasakan lagi kefahaman kita tentang fiqh al-watan ini, ya. Dan kuliah ke-11 kita akan melihat peranan Muzium Sultan Abu Bakar di Pekan sebagai makmal simulasi fiqh al-watan ataupun sebagai pusat pembelajaran dan literasi visual fiqh al-watan. Kerana banyak sekali khazanah tentang fiqh al-watan ini berada di Muzium Sultan Abu Bakar. Dia membawa kita kepada memory kolektif, ya, untuk rakyat negeri faham, memahami sejarah negerinya yang lama ini, ya, sejarah negeri yang sudah berusia 556 tahun ini, ya. Banyak sekali artifak, objek-objek, ya, yang terdapat di Muzium dan beberapa membantu kita untuk memahami dengan lebih jelas apakah itu fiqh al-watan ini. Dan akhir sekali pada kuliah yang ke-12 kita akan meneruskan, ya, perbincangan tentang penyelidikan, tentang rujukan, tentang karya-karya agung, ya, tentang kitab-kitab muktabar yang perlu dijadikan rujukan, ya, dan sumber penelitian bagi memperkasakan fiqh al-watan. Jadi secara umumnya kita akan mengadakan 12 siri kuliah, ya, untuk melengkapkan kefahaman kita dalam fiqh al-watan, dan bagi setiap kuliah ini kita
mungkin akan mengambil masa sekadar paling lama 30 minit ya, ataupun secara puratannya dalam 20 hingga 30 minit, supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas, yang lebih menyeluruh dan lebih bersepadu tentang apakah itu fiqh al-watan. Penambahbaikan proses pengukuhan. Jadi kita memerlukan input-input baru, kita perlukan dapatan-dapatan baru ya, untuk kita lebih menjadikan inisiatif keluarga ini lebih realistik, lebih praktikal ya, bagi semua rakyat lebih faham, khususnya kepada umat Islam ya. Dan suka saya tekankan di sini, sebenarnya kekuatan ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk semua rakyat negeri Pahang ya. Kerana dia satu program pemekasaan jati diri watan Pahang ya, yang melangkaui agama ataupun melangkaui kaum ataupun etnik sesebuah kelompok ya. Pun begitu, dia masih berceraskan kepada elemen yang telah pun memang sedia menjadi jati diri watan Pahang, termasuklah agama Islam, termasuklah kesultanan, termasuklah juga adat resam Melayu Pahang. Jadi ini merupakan suatu inisiatif yang bersifat universal kepada semua rakyat negeri Pahang. Jadi sebagai pengakhirannya ya, dalam kuliah pertama, saya fikir itu sahaja yang kita akan yang saya dapat bincangkan pada hari ini, dan insya-Allah kita akan menyambung pula pada kuliah kedua nanti insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.